Walaupun tiada angka kematian baru akibat pengeboman Israel, tapi angka kematian mula bertambah apabila lebih banyak mayat ditemui dalam timbunan bangunan. Selain daripada truk bantuan masuk ini hari, jentolak berat juga mula kelihatan memasuki sepadan Rafah bagi membolehkan kerja penyuraian tanah di kawasan padat penduduk, terutama di bahagian ni. Kita tunggu tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan tengok sekarang ni Gaza City dipercaya ada 900,000 orang. Sebelum perang, Gaza City ni hanyalah bandar 600,000 orang. Kerana mereka balik terikat dekat sini. Jadi tengok map ni di sini. Ingatlah Gaza City ni, di depan dia adalah Gaza Utara, satu daerah yang lain. Palestin ni ada 5 daerah. Rafah, Khan Yunis, kemudian Deir Arbalah ataupun dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai Central Gaza. Kemudian Gaza City, barulah Gaza Utara. Oleh kerana Gaza Utara ni tak jatuh dalam garis kuning, oleh kerana nak berlaku penyuraian daripada Al-Mawasi, Khan Yunis dan Deir Arbalah yang padat, penduduk mula balik dan menumpang di Gaza City. Tapi daripada Gaza City, bila perundingan ni masuk dalam fasa yang seterusnya, Israel akan tinggalkan garis kuning dan balik ke garis merah. Ini fasa kedua, garis merah. Berarti bila balik ke garis merah, barulah orang Palestin yang mempunyai pertempatan yang besar di Bait Lahia, Bait Lahun dan Jabaliyah akan balik ke kemah pelarian mereka di bahagian Gaza Utara. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.